first day kita orang rela. Selepas kita berpenat-penat. Setuju. Okay, jom. Tengok muka dah busuk. Ada apa bumbung ke saya? Ada apa bumbung? Assalamualaikum semua orang. Baru bangun tidur. Saya bangun tidur pun cantik. Betul lah tu. Awak tidur ke tak sebenarnya? Tidur. Asal tidur macam okey je. Baru. Lepas naik boat, lepas tu kita orang cari aiskrim. Lepas tu nanti lepas ni kita orang akan balik ke homestay. Tunjuk. Inilah tasik-nya. Okay. Akhir sekali, stay tune. Okay, nantikan vlog untuk malam-malam ni ke kan. Korang jangan stop. Malam ni macam meriah sikit lah. Malam ni? Kita ada BBQ malam ni. Yes, itu kan. Nah, kita ada benda menarik malam ni. Jadi, kelakar lah ni. Okay, nantikan. Nantikan lah korang. Bye. Semua. Assalamualaikum. Okay. So, kita nak pergi makan mi rebus. So, belah kiri ni orang mandi swimming pool lah. Korang nak tengok tak? Itu ada ni. Okay, daripada kita nak makan lapar-lapar sangat. Sudah lah makan ni. Nak lapar. Lah center tertib dekat Pakcik Bas. Sendal. Lapar tak center. Kita tengah tunggu sok-sok. Lapar sangat. Dari Mak Anjing lah lapar daripada pagi tu tak makan. Sekarang dah pukul 6 ke? Awal 5 lebih. 5 lebih Ni semua salah anjing semalam. Dia makan kita Mak orang. kata memang kita orang ada daun ketumbar banyak. Nak sudut. Okey Aisyah, awak makan apa? Saya makan mi rebus. Sedap sangat. Aspiration sedap. Dia macam Mantap doktor. Okay, next. Sejauh ke? Nina, sedap ke? tadi dia kata dia mixu. Sedap sangat. Okay, buat aspiration sedap. Okay, terkejut juga. Okay. Next. Okay, Cik-Cik. Dengan korang je tau saya macam ni. Enggak apa-apa. Buat aspiration sedap. Alamak. Okay, it's okay. Okay, Sofia tak nak. Sofia dah tak nak. Dia halau. Terlampau sedap. Okay, betul-betul bersedia. Dah sedia bukan? Masuk dalam mangkuk dia. Okay. Totoy, sila buat expression sedap. Minum air sedap. Sedap. Sirap ni dah. Okay. Ready lah. Okay, buat expression sedap. Dah. Sedap ya. Okay, itu yang paling awkward. Okay, paling tak kena dia. Okay, ini. Okay, saya pergi dekat naik buayan.
Okey, ada Ajim. Ajim jadi rider. Okay, say hi to vlog. Ajim sebenarnya owner homestay ni. Sumpah. Ajim nak saya tolong tak? Boleh je. Mana ni? Dia dia. Kat mana weh? Plastik tak pakai tu. Kat sekolah pada apa? Kat mana? Kat mana? Sini. Oh, situ. Malam ni ada apa Ajim? Kita ada BBQ sikit je. Sikit je. Banyak je. Arif. Cuba buat aspiration sedap. Itu ya, rasalah dulu. Okay, rasa. Okay, baru buat. Apa? Sedap gila. Dah. Oh, dah. Kita orang nak pergi keluar sekejap. Kita orang pergi isu. Jalan-jalan Terengganu. Dina. Okay, korang hari ni hari Ahad pagi. Bukan. Ahad lah, esok Isnin. Awak hari ni Isnin. Kita balik hari ni. Apa nak cakap tadi? Okay, hari ni hari Isnin pagi. Kami dah siap-siap semua makan untuk gerak ke Pasar Payang. Apa? Salah orang. Salah orang. Okay. Tak ada apa lagi nak cakap kot. Nak tahu apa, just tunggu saja. Okay. Okay, kita sekarang nak menuju ke Pasar Payang. Kita sekarang nak menuju ke Pasar Payang. Pakcik ucapan. So, tak korang. Bapak akan 3 jam tau. Dekat sini. Situ. Baik. Jauh buat dengan blok kanan. Nadira. Dah. Percaya baik. Kita dekat pasar Kedai Payang. Pasar Kedai Payang. Buang. Hai guys. Boleh tak aku pegang kau nanti? Boleh bang. Hai. Ni asal Sabah. Kami di Pasar Payang. Nak makan? Makan dulu tu tak, Pak? Kita makan tengah hari. Dah beli macam-macam. Makan tengah hari. I like to eat. Okay, sekarang kita dekat Masjid Crystal Terengganu. Macam besar sikit badan saya. Julah cari yang macam berpinah-pinah tu, berkilat-kilat tu. Oh, okay Aisyah. Sekarang kita berada di mana? Masjid Kristal. Kita buat apa kat sini? Solat lah. Kita solat. Aisyah ni. So, kita nak ambil gambar-gambar dulu. Sekejap lagi kita nak pergi mana? Pantai Batu Buruk. Batu Buruk. Nak makan apa? Ha? Makan apa? Sotong apa salad? Tu patut tau. Kita nak kawan. Assalamualaikum semua. Oh. Jom. Lari. Cepat. Lari. Kita sudah lambat. Pakcik ni panggil dah. Pakcik ni dah panggil. Tengok tu kanak-kanak lari. Tapi saya penyu-penyu. Penyu comel. Betul. Buat vlog ke? Sorry, kameraman lambat. Kau nak buat apa? Nanti. Wow. Okay, bye Masjid Crystal. Aiman Rashid, kami borong. Korang nak tengok KA tak? Cairo Amin. Wow. Kami binam. Ni Cairo Amin. Wow. Comot Dah panas. Okay, ha.
Kameraman kita. Ini Ejen Ali. Awak kat atas sampah. Awak. Tolong. Kita ready. Hai semua, sekarang kita dekat apa? Pantai Batu Buruk. Pantai Buruk untuk makan. Sini. Untuk makan tepung celup. Yes. Kali ni Cila-cila tepung. Cila-cila tepung. Sama je, kita balikkan je. Cila-cila tepung. Itu makanan famous kan kat sini. Itu juga ganda ni macam cila-cila tepung tu biasalah orang. Korang Dia wajib lah. yang wajib korang kena cuba. Dia ada setengah tempat je sedap. Ada setengah tempat dia macam biasa je macam kita masak tu sedap lah. Kopi. Kopi je pula. Kita orang nak mintas pergi ke kampung. So guys, we are here. So baby, close your eyes. The way you look at me, you got me mesmerized. Something I can't escape. Feel like I'm lost in space. You got me Ini dia. Dah barai. nothing will ever be the same. Okay, bye-bye. Oh, Oh yeah, kill the lights. So baby, close your eyes. The way you look at me, bye-bye. something I can't escape. Feel like I'm lost. Mungkin ini video yang terakhir kita nak pandang KL. Jadi perjalanan berapa je? 6 jam lah kurang. Mungkin sampai pukul lambat lah, mungkin dalam 11 ke 12 malam. Jadi kita tak vlog panjang lah untuk last ni sebab kita nak tidur. Atas sikit. Oh, kita nak tidur. Atas lagi. Okay, kita nak tidur. Ni ada nak temeluh kan? Oi. Okay, bye-bye. Temeluh jauh ni. Bye-bye semua. Bye-bye Yana. Baca doa sampai baca makan. Amin. Tak ada penutup pula. Habis balik. Habis dah. Sampai dah. Pukul 1.20 lebih. Sekarang berapa? 1.20 lebih kan? Yalah, pagi tu je. Tak ada outro. Semuanya sementara, kita di ujung cerita. Untuk 5 menit coba kau